Kita tengok untuk campakan yang seterusnya. Okay, kita tengok. Tu dia nampak campak jala tu, kita tengok dah. Tempat-tempat batu gini memang banyaklah sekala dah ikan. Dah. Saya dengar tuk lingo tu. Has biasa ha banyak belabai mana dok letihnya. Aduh lepo dok soro. Tahu sungai apa hai kapung mana. Okey, kita tengok dia punya hasil dia. Macam mana campakkan jala dia tu. Tengok dah 3 orang pencapok jala kita tu dapat dah sudah bersedia. Mereka cuba menyediakan posisi masing-masing untuk menyapakkan jala 1 2 3 cap you. Tu dia. Oh, tu dia. Ada gegar ke tak ada gegar? Kita tengok. Okey. Kita tengok ada gegar ke tak ada gegar. Ikannya ada ke tak ada. Okey, nampaknya tu dah mula turun menyelam. Kerana jala itu terlekat di batu bawah. Tengok. Guguk. Aduh. Okey, kita tengok nampaknya 2 orang situ terpaksa turun ke dalam air bagi melepaskan jala. Itu yang penting. Kita tengok. Tu dia. Aktiviti yang kita lakukan ni ada risiko-risikonya lah. Oi. Oh, dah dapat lesen. Alhamdulillah ya, ada hasil dia. Dah dapat lesen tu. Okey, tengok. Jala nak dinaikkan dah tu. Tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul. Yang sini nak tebar pula dah tu. Sedok air dah. Yang situ nak tebar pula dah tu. Perong. Lekat. Lepas. Beres. Molek tu. Apa dia tak turun tau. Bukan senang nak senang. Segala kerja dia lakukan. Yo, lama tak nampak jaga busuk buat liwet sihat kat dalam ni. Tahulah dia tu kan. Dah tu. Busuk kan sakit ke apa busuk ni? Cabut kandung habis. Kita tengok. Tu dia. Okey, hasil dia daripada seberang sana tadi. Ni hasil dia. Ikan lapar. Alhamdulillah deh, ada hasil dia juga. Nampak isi dalam poket tu. Tengok. Isi dalam poket siap-siap tu dia. Pelik warna ni. Keemasan. Memang pelik warna keemasan ni. Cuba beri penerangan sikit. Ikan apa? Ikan kunyit. Lapan Jawa ke lapan emas? Tu dia. 8 ekor merah. Apa warna emas?